Setiap kali isteri dan anak-anak suap nasi masuk dalam mulut, Nabi sebut hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Tiap-tiap satu kebaikan yang kamu buat dalam keluarga kamu, memasukkan kegembiraan dalam hati isteri dan anak-anak kamu, memudahkan urusan isteri dan anak-anak kamu dikira sedekah dan kebaikan. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Nabi kata sehinggakan apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu itu juga adalah sedekah. Satu pinggan, isteri makan 20 suapan. Sehari 3 kali makan. 3 kali ni paling sikit lah, no? Pagi, tengah hari, malam, paling sikit. Orang Malaysia confirm lebih. 60 kali isteri suap, 60 kali sedekah. Allah Ta'ala kira untuk si suami tadi. Abang-abang, ayah-ayah, anak kita 3 orang contoh, isteri seorang, 4 orang. Satu pinggan 20 suapan, 3 pinggan 60 suapan. Ada 4 orang yang kita tanggung, 240 kebaikan dan sedekah yang kita buat tiap-tiap hari. Tapi kita ni duk biasa baik dengan orang. Orang kita baik, kita boleh beli durian, belanja dengan orang makan di pejabat, kita boleh beli nasi biryani, kita boleh belanja kawan-kawan, tetapi kita tak boleh nak bagi kepada isteri dan anak-anak. Yang ni pelik. Yang ni cukup pelik. Salah mengamalkan agama ini, ataupun salah dalam memahami agama ini.